Yang ini saya tak mau menyentuh sesiapa, akan tetapi ini sebagai satu penjelasan agar kita faham isu ini dengan cara yang ilmiah, bukan dengan emosi ataupun sebab kita suka kat orang tu dan sebagainya. Tak. Ada satu statement yang dikeluarkan baru-baru ni, tuan-tuan, pasal dah tersebar luas sangat dah. Sebab tu saya rasa tanggungjawab untuk bercerita, untuk memperbetulkan. Mungkin dia salah faham ataupun mungkin dia tersilap cakap. Kita bersangka baik kepada orang yang keluarkan statement ni. Apa dia statement dia? Dia kata, orang lelaki kalau sekiranya ditanya pada dia ada isteri tak lagi, dia jawab kata tak ada isteri, maka gugur talak isterinya. Pasal dia bohong, gugur talak isterinya. Tuan-tuan, kita pakat forward semua, bukanlah kita semua sini, tapi ada orang dia share maklumat ni, dia sampaikan dalam Facebook dia, dalam Twitter dia, dan dalam blog-blog dia. Jadi kita kena hati-hati. Ini agama. Memanglah dalam hadis Nabi sebut talak ni, hazluhun hazlun, jidduhun jiddun. Melawak pun jadi, betul-betul pun jadi. Itu talak, memang betul. Tapi kita kena ingat, lafaz talak ni dia ada dua jenis. Lafaz talak ni dia ada lafzun sarih wa lafzun ghairi sarih. Lafaz yang jelas kita sebut, aku cerai, jelas. Aku lepaskan kamu daripada menjadi isteriku, jelas. Tapi di sana ada lafzun ghairi sarih, lafaz yang tak jelas maknanya, yang perlu kepada penjelasan si suami. Contoh, laki dia kata kat bini dia, hang pergi balik rumah hang. Balik tu, balik buat apa? Balik terus ke? Balik sat ke? Ada banyak maksud. Tapi kalau aku lepaskan kau, itu jelas maksud dia, cerai. Aku ceraikan kau, jelas cerai. Tapi kalau ambil balik, tak lagi. Dia kena tanya, hang maksud apa ni? Bila suami dia kata, aku maksudkan dia balik terus, jangan mai dah, aku ceraikan dia, ya, jatuh talak. Itu lafaz yang tak jelas. Lafaz yang tak jelas ni dia kena balik kepada maksud suami. Macam tu juga orang tadi yang ditanya tadi, ada isteri tak ye? Yang tanya dia tu pula perempuan. Daily chain sikit dah habaq, tak ada lagi, muda lagi. Itu masalah. Jadi bila cakap tak ada lagi, adakah jatuh talak? Tak. Melainkan ada orang kawan dia tahu, kata kawan dia duduk sebelah dia, dengar dia mengungkap perkataan sedemikian rupa. Kawan dia tanya dia, hang cerai dah ke bini hang? Aku cerai dah. Ya, jatuh talak. Tapi kalau dia kata dah, aku hang ni faham lah, yang tu maknanya soal dia bohong, dia dosa. Bukan kata tak dosa, dia berdosa. Tapi saya nak cerita ni bab jatuh tak jatuh talak. Jadi kita kena tengok begitu-betul. Jangan sebab kadang-kadang maklumat ni tuan-tuan dan perempuan sekalian, orang salah faham. Tapi kita pakai share tengok. Saya rasa bimbang benda ni.